Sampai di spot pertama. Kita akan cuba di kawasan ini dulu. Casting sebarau. Let's go. Sebab ikan sebarau ni selalu ke hulu ke hilir selalu mudik. Jadi korang kena selalu baling. Sebab korang tak boleh agak dia ada kat situ bila. Jadi kena rajin baling lah kalau nak casting sebarau ni. Satu spot tu lebih kurang dalam 10 minit korang baling. Lepas tu korang caw lah. Spot yang kedua. Kita try spot yang kedua. Ada ke tak ada? Okey, untuk sebarau, alamak. Okey, untuk sebarau, gewang yang selalu aku guna minnow, popper. Allah, lekat dah weh. Ini SP aku guna. Okey, tercabut pun. Dekat sini pula. Okey, untuk sebarau, gewang yang aku selalu guna minnow, popper, vibroblade. Sekarang aku pakai SP soft plastic. Kalau tempat air dalam, korang boleh pakai yang sudu dalam punya. Macam tempat aku ni dia tak berapa dalam, jadi aku boleh guna SP, minnow, vibroblade ataupun popper. Sudu dalam aku tak guna sangat kawasan ni, sebab sini cetek, tak berapa dalam. Okey, next. Okey, spot yang ketiga. Okey, waktu yang sesuai untuk casting sebarau. Okey, biasa aku casting sebarau awal pagi dengan lewat petang. Lepas tu waktu paling best juga pukul 10 hingga 12 tengah hari. Waktu tu sedap lah guna popper. Selalu biasa yang aku dapat saiz-saiz dalam waktu pukul 10 hingga 12 lah. Waktu tu mungkin waktu ikan aktif kot. Okay, korang boleh try 3 waktu tu untuk casting sebarau. Okay, korang kalau malas sangat nak cari spot sebarau, korang cari kawasan-kawasan jambatan. Korang duduk ke kawasan tu. Biasa dekat kawasan jambatan dia duduk bawah ni. Tunggu dia keluar je lah. Jadi korang baling di kawasan-kawasan ni. Aku baling sekejap-sekejap je sebab sekadar nak buat konten. Kalau ada lah. Tak kena sebarau. Saya dalam pula.
Oi. Oi, so. Oi, saiz. Okey, alhamdulillah. Strike yang pertama sebarau. Begitulah. Kalau guna SP ni senang sikit. Sebab kalau dia sambar top water tak kena, kita try dalam. Okey, korang boleh cuba SP ni. Berbunyi-bunyi. Dia saiz. Sebarau ni aku tak makan. Lepas tu dapat pun seekor baru. Jadi aku Jadi aku release. Aduh, baru nak release lawa-lawa. Macam tu je penyudahan dia, release. Okey, tak apalah, janji release lah. Okey, untuk setup sebarau kalau boleh, kalau ada bajet tu korang cari yang ringan sikit. Reel yang ringan. Lepas tu rod yang ringan. Baru korang rajin baling. Baru korang boleh buat balingan yang banyak. Okey, yang aku guna ni ESP Legera dengan rod Flamingo. Ni bajet dalam 300.5 kot. Aku menapak je sebab aku lagi suka berjalan lah daripada bawa motor. Jalan je pusing sungai, ikut susur sungai lah. Itu lagi best lah. Okey, aku harap korang dapatlah gambaran macam mana nak casting sebarau. Kawasan-kawasan dia, pot-pot dia. Hari hujan. Sampai situ je video kita kali ni. Jumpa lagi. Kalau bermanfaat, korang boleh like, komen, share dan jangan lupa subscribe. Mantap.